Taklah tengok orang seteruk, tapi dia boleh bawa kereta. Walaupun dia seteruk, tapi dia boleh bawa kereta. Sebabnya dia cuma seteruk tangan dengan kaki je. Jadi dia boleh bawa kereta. Kita tangan, kaki, lagi mata. Jadi mata ni tak nampak. Mata lah hak mustahaknya. Bila nak bawa kereta, mata tak nampak. Dia boleh membahayakan orang lain. Jadi JPJ tidak meluluskan. Adulah. Dah kita pun pernah nak bawa juga. Kaki boleh gerak dah sikit. Dia cuma kena ejah lah sikit. Kaki kiri je. Tangan pun kena ejah juga. Tapi mata tak boleh ejah. Parahlah. Nak buat rana deh. Kita pada lah orang bawa je lah. Orang tak bawa kita pun tidur.